BKL problem, betul tak? Problem. Pasal apa aku cakap problem? Benda dah 14 tahun baru kali ni baru kali ni menghalang laluan. Yang beratus tahun punya kuil-kuil yang itu tak halang laluan. Yang dekat Bukit Mentajam dekat mana tu tak halang laluan. Tak halang laluan. Yang tu kau ceplos-ceplos walanon cai-cai haram jadah ni kau tak nak pula ulas. Benda-benda macam tu. Kan? Yang salah kau diam, kau pertahankan sebab apa? Sebab kena dekat tempat kau. Pasal apa orang kecam Hanayuh? Pasal dia lah menteri yang ada sekarang ni baru pakai. Benda tu berlaku di bawah Madani ni. Benda straight dakwah tu berlaku apabila timbalan dan menteri tukar kepada bangsa lain. Benda tu berlaku. Lepas tu kau nak kata yang cerita Abang Belon tu pun disensasikan. Abang Belon siapa yang memerintah? Masa Abang Belon tu kerajaan mana memerintah? Madani ni lah. Jadi kau nak salahkan kerajaan dulu lagi. Masa Abang Belon ni straight dakwah ni yang terbaru sama time semain Jumaat tu yang di BKL buat alasan apa rider tak ada parking. Aku ni buat rider lah tak pernah lagi lah duk komplain parking tak ada. Kau ingat apa rider ni orang jenis ni macam apa? Skema punya buat motor. Bawah siapa? Madani lah bawah kau punya papan tu. Oh, kaki spin tu. Itu di BKL lah. Hanayuh lah. Siapa paling besar dalam wilayah sekarang ni? Kan? JKK buat nama untuk siap dapat nama, siapa yang akan menjawab? Pengerusi masjid ke surau tu yang jawab. Jadi, bila apa-apa berlaku, orang akan tembak terus Hanayuh tu. Atas sekali Duta Tuhan yang disayangi oleh walanon Melayu-Melayu KPRB ni. Faham tak? Tak kira lah datang dari siapa. Zaman Tun dulu, zaman UMNO dulu. Waktu zaman UMNO yang kau kata baja rasuah bapak penyangap, bapak penyamun sehingga hari ni tu yang 47 hilang macam tu je tu. Semua kau tala saka tua, semua kau tala Tun tu. Bukan pandai pula. Padahal sampai sekarang Tun duk saman tu tak ada tak naik-naik lagi. Kau duk lari macam tu je. Bukti tak ada pun, duk pakai tuduh macam tu je. Cakap-cakap mulut kedai kopi je. Bukti tak ada pun. Pandai tuduh je korang ni kan. Kalau betul mana datang bukti, tak kena tangkap lagi orang tua tu. Relax je elok. Berapa tahun dah pencen daripada politik. Takut lagi dengan bayang-bayang saka tua yang korang kata saka tua tu. Kan? Walaupun yang buat kerja tu, UMNO bahagian cabang ke, Exco negeri ke apa ke, Tun lah dapat nama, Mahathir dapat nama. Kan? Betul lah tu cara dia. Sebab bawah pemerintahan dia sendiri cakap itu hari. Kan? Saya terimalah kesalahan saya kalau ada benda tu berlaku dekat masa zaman saya. Tak kira lah siapa pun, mereka menjawab. Kalau kau nak kata PAS, menjawab juga. Isu balak lah, isu air tak ada. Semua menjawab, pimpinan semua menjawab. Bukan dia yang buat salah, dia menjawab. Dia ambil lah tanggungjawab tu. Orang dah bayar gaji besar-besar. Tugas dia lah nak pening kepala. Bagi kat dia lah nak menjawab. Kan? Dah benda ni berlaku yang pelik-pelik ni, yang kes Abang Belon kena pijak, yang kes saman apa time waktu semain Jumaat yang straight dakwah yang 14 tahun tak ada orang kacau, tiba-tiba pula halang laluan ni. Waktu zaman siapa? Aku tak nak ambil tahu siapa Datuk Bandar KL ni. Siapa Menteri Wilayah? Sebab itu aku cakap, puak-puak ni, tuduh lagi walaun kaki fake account. Aku tak jumpa lagi walaun kaki fake account ni. Kalau walanon, ceplos, kaki fake account, ya betul. Adalah friend 30, adalah 1000 friend. Lepas tu hentam-hentam gambar profil tak ada lock. Itu dah biasa lah tu lock. Berani tunjuk muka lah. Cakap benda yang betul kot. Kan? Ini pam link tak nak bagi apa tak nak bagi. Kau boleh fitnah, kazah, ajaran sesat, tunggang agama, apa lagi. Itulah benda mainan-mainan bot ni. Hujah tak ada, kau bantai macam tu je. Betul tak? Aku ingat malah lah nak buat VTT bulan-bulan puasa ni. Tapi nak kena bagi kat sesekali. Kan? Patutlah kau tak cerdik. Dan memang kau memang layak pun tak cerdik. Memang betul lah memang anugerah paling bodoh sepanjang zaman, anugerah platinum khas khususnya memang korang lah. Memang dapat kat hampa lah. Ceplos ni, walanon ni. Elok lah. Nak bungkus, nak uyup lah tak lama lagi. Kau jangan salahkan rakyat bila orang hentam di BKL, orang hentam wilayah.
Benda tu berlaku zaman siapa memerintah, jalanlah terus, relax lah, gentle lah. Kau pusing lagi macam ni, nak dengar juga kenyataan daripada sana macam mana. Tu, Firdaus Wong tu, tulis open terus. Ah, aku nak dengar juga apa counter back dia. Benda-benda yang untuk pertahankan agama kau, kau tak nak tahan. Benda-benda yang terang-terangan batil, kau diam, kau tak nak sokong. Hal polis tadi dengan bab JBKL ni. Menteri-menteri agama apa semua, kau tengok betul tak jalan kerja, cara tindakan macam tu ke nak layan. Tak kira lah dia penjenayah ke apa. Ini belum apa-apa lagi kau dah buat macam tu. Itu semayang tak sah apa semua tu, yang dalam balai tu, ni aku bagi tahu dalam balai tu, hampa tanggung lah. Hampa tanggung lah. Bukan dia saja, aku yakin daripada dulu lagi macam tu lah sistem dia. Kau ingat darurat? Ingat darurat? Abang datang kitab mana yang mengatakan darurat? Nak kena tahan, nak kena semayang tepi jamban macam tu, dengan maruah tak terjaga, aurat antara Islam pun kau tak jaga, apatah lagi yang bukan Islam. Tandas open macam tu, kau jawab lah. Yang pegang daripada dulu-dulu ni, kau ingat lepas? Yang buat ni, yang KDN dulu-dulu ni, yang pegang bukan daripada Saifuddin Nasution ni. Pada dulu-dulu, sebab UMNO dulu, kau jawab lah. Kalau tak ikut cara Islam macam ni, kau jawab. Kau jawab lah, orang semayang tak sah apa semua. Siapa engkau nak nilai semayang penyenayah tu sah ke tak sah? Allah terima tak terima? Siapa engkau nak menilai? Yang masuk tu confirm semua tak masuk syurga ke macam mana? Tak silap bagus pada engkau yang beruniform lengkap ni. Termasuk aku yang bercakap ni. Silap baik pada aku lagi. Bukan silap, aku rasa memang baik dia lagi pada aku. Aku ni Allah tutup aib aku. Jangan rasa mulia sangat bila kita ada pangkat, ada jawatan apa semua ni. Tu semayang tak sah apa semua, kau tanggung. Aku boleh jamin hak tu kau tanggung. Kalau kau tak tanggung, dia akan berkait. Dia sebab itu akhirat dan nanti dia akan berkait. Salahkan orang ni, salahkan orang ni. Pakat lari habis tinggal semua. Yang pemimpin atas sekali tu bergaduh lah sama sendiri. Kau lah punya pasal aku kat dalam ni. Kau punya pasal siapa suruh ikut aku. Macam tu lah. Benda dah ada 1000 tahun lah. Tapi tak nak ambil ibrah. Tak nak ambil tahu. Tu nama Islam. Ikut Islam sangat dah tu. Malaysia ni ikut Islam sangat dah. Itulah yang dia perjuang. Kau lepas tu, kau faham tak faham? Bukan kira RUU yang kepala korang tu, nampak? Sebab itulah korang ni bila bercakap tinggi macam level aku ni, memang tak dapat tangkap lah. Sebab korang memang harap macam nampak macam cerik, nampak macam smart. Sekolah international, sekolah jauh-jauh, overseas apa semua, tapi mangkuk tingkat apa semua. Tak boleh fikir benda-benda basic macam ni, tak boleh fikir. Sebab apa? Jauh pada agama. Daripada kecil pun dah tinggal agama lah. Ikut pula pemerintahan sekular pada dulu. Elok lah. Ngam. Tambah sekarang liberal, plural, cun. Memang cantik lah. Resepi dia memang baik.